Halo budak. Nah, kita nak masak apa ni? Kalian tahu? Kita nak masak Indomie. Bertuah gas ni habis pula garam aku. Ni dah lepas pasang gas. Hiduplah ada api ni kan. Kita panaskan duk minyak ni budak Okay. Teringat dah tadi naik mandi ni aku tengok ada petai kan. Aku tanya mak aku, mana petai tadi? Mak, rupa dah dibuka mak aku dah sian. Rupa ada kat pakis. Ini ada Indomie. Aku masak Indomie 2, Indomie soto. Tak ada banyak aku ambil. Ni segenggam ya. Segenggam lebih lah sikit kan. Minyak aku panaskan di atas tu. Ini megang nyawa kat rasa ni kan. Pelan-pelan lah aku masukkan. Api tu aku matikan ya. Kenapa budak? Kau sampai kena ke muka. Alamat. Selap. Kau tak belang kau jadi zebra pagi. Daging dah masuk. Petai pula kita masukkan. Senggol pula. Kok sampai jatuh terjelembab ke kaki aku macam mana bentuk? Bang lah ya ada ke. Dah ini kita hidupkan di api ya. Lepas itu rebus air budak untuk Indomie. Ini aku goreng bentar ya. Gila dia punya bau budak. Naik. Kalau kita encum nyaman. Ni dah selesai aku masuk adalah penyaring ya. Nah, dah itu kita masukkan Indomie tu, 2 bungkus tadi tu kita rebus. Masak Indomie lama-lama budak. Itu bumbu dah aku siapkan. Dah itu kita matikan api. Coba kau dengar. Kerana air aku ni bengik. Kau dengar. Kan? Aku kira manusia bisa bengik. Baik keran pun bisa gak bengik sia ni. Dah lah ya, singkat cerita dah selesai. Ini kita masukkan Indomie ni. Nantilah kita tes rasa. Ya tak? Karena kuah tu tak ada banyak aku masukkan. Ini semua tadi aku campurkan ya. Aku aduk. Baru nak ngaduk jatuh pula. Jatuh garpu tu. Memang luar biasa. Aku cuci. Adalah. Ini tadi kita dah sajikan ni kan. Kita kodak-kodak lo. Lepas itu kita siap makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kuah ya budak. Kuah buat petai.